Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini majlis wali betul urus anak Cik Faizal di Dewan Impian Unggul Ikan Batu. Okay, tetamu 1000 orang. Ini kita buat penyerahan hidangan untuk hari ini. Nasi yang ini, kampung umur ini. Yang ini dalam, no, dia 600 orang. Kemudian yang plus kecil ni kita dah masuk dalam. Dalam ada 4, 6,000, dia ada lagi satu. Putih 30%, nasi minyak. Seolah macam 700 nasi minyak, 300 nasi putih lah. Itulah. Okey. Yang ni lauk ikan ubi. Ni gula. Ni gula ubi. Lesak dulu lah. Apa-apa. Okey. Ayam masalah. Ni ayam masalah. Dia kering dia ni tadi kita cerut macam buah. Tapi saya dah guna ni, saya dah buah dah 2 tray buah dah. Saya buah. Kemudian buah saya potong ikut masa lah. Okey, macam tu. Kemudian lauk yang tambahan tu ni gulai talang tu. Gulai talang yang kita nak masuk kemudian tu kan. Ni kambing kurma. Kambing kurma. Okey, ni nak pergi mula saya bawa masuk dulu. Sampai nak makan itu dulu. Kemudian ayak kita buat kat depan ikut masalah. Jadi kita buatlah. Nak ayak ni mungkin sampai pukul 3, mungkin tak semua jenis ada lah. Dia ada pukul 3 ke 4 kurang tu kan. Itu lah. Kemudian yang lain bubuk lambuk ada kat dengan kopi. Dia buat dengan kopi 2 tu kan. Ada kopi O dengan teh tarik. Kopi O dan teh tarik. Okey, kemudian gula salang dah ada. Yang lain semualah pengantin nak duduk 4 orang kan. Yang pengantin 4 orang duduk 4. Okey. Semua tu. Ya.